Kita semua kena tolak UEC kalau anda seorang yang beriman dan anda kena mempertahankan tanah Melayu ini. Bahaya ya acuan-acuan DAP ini. Jangan jadi seperti ayat Al-Quran di surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Kata dalam surah ni Allah bagi tahu pada kita rakyat-rakyat ni masuk dalam neraka sebab mereka ikut pemerintah-pemerintah dan juga pembesar-pembesar mereka ketika di dunia dahulu. Aku tengok dalam DAP ni banyak orang-orang Melayu yang tak sedar diri nak memperjuangkan benda-benda yang boleh merosakkan Islam dan juga Melayu. Korang tahu tak kenapa tulisan Jawi dihapuskan dalam sistem pendidikan hari ini? Sehingga kita lebih mengutamakan huruf Roman dari Barat ini. Salah satunya pasal hal yang sama. Bila kita terlalu bertolak ansur, sehingga hari ini ramai orang tak reti baca dalam tulisan Jawi. Hari ini kita nak buka mata sikit tentang satu perkara yang mungkin ramai tak perasan. Bila kita cakap pasal UEC, kita bukan nak jadi resis. Ini bukan soal benci sesiapa, tapi kita nak sedar apa yang sebenarnya diatur sejak zaman British ini. Dulu, British bawa masuk orang Cina, orang India ke tanah Melayu bukan sahaja. Kemudian British buka sekolah yang pertama di tanah Melayu pada tahun 1816. Semuanya ada sebab. Mereka nak pastikan kita tak bersatu. Bila ada sekolah, maka kat sinilah mereka mula masukkan pemikiran-pemikiran jahat mereka. Dan sekarang terhasilnya perasingan, bahasa berasingan, kurikulum berasingan. Lama kelamaan kita tak akan berpadu. Lama-lama tanah ini juga akan diambil secara pelan-pelan, secara perasingan. Kata Nabi SAW, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, last kali kita masuk ke dalam lubang biawak mereka. Kalau kita luluskan UEC ini, kita bimbang Malaysia jadi macam Singapura, di mana perpaduan itu semakin pudar dan identiti kebangsaan makin terhakis. Jadi, kepada semua, ini bukan soal menafikan hak sesiapa, tapi soal menjaga perpaduan dan identiti negara kita. Kita dah lama dijajah dari dalam tanpa kita sedar. Tujuan asal sistem pendidikan kebangsaan kita ni memang untuk memastikan semua kaum, Melayu, Cina, India dan lain-lain, belajar di bawah satu bumbung yang sama supaya kita boleh membina perpaduan dan faham antara satu sama lain. Dengan UEC yang berasing dari sistem kebangsaan, kita bimbang perpaduan itu akan mula terjejas. Seperti mana kita tengok hari ini, sistem pendidikan kebangsaan kita ada peruntukan undang-undang yang jelas di bawah Akta Pendidikan 1996. Pendidikan awam dikawal oleh kerajaan kita sendiri. Tapi UEC pula diiktiraf oleh badan luar. Jadi kita kehilangan kawalan dan akhirnya nanti pendidikan jadi terpecah dua. Salah satu tunjang negara kita adalah bahasa Melayu. Kalau kita longgarkan syarat, subjek teras macam sejarah dan bahasa Melayu, identiti kita mula terancam. Kita nak anak-anak Malaysia ni semua ada asas yang sama dalam memahami sejarah dan budaya negara. Sekaranglah masanya untuk kita bangkit dan faham bahawa perpaduan kita sebagai satu bangsa Malaysia, itulah kekuatan sebenar kita. Jika korang sukakan konten pembukaran akhir zaman seperti ini, sila sharekan video ini, savekan video ini dan jangan lupa follow akaun ini sebab selepas ini ada pembongkaran yang luar biasa akan dilakukan. Kepada korang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.